Kita tengok negara kita ni, sembang pasal formula, sembang pasal sistem, sembang pasal skim itu, skim ini, untuk itu, untuk ini, untuk rakyat begitu dan begini. Seolah-olah macam dia bagi gula-gula seketul, rakyat berdondang sayang berjoget 24 jam seronok. Padahal kena bodoh lah tu. Faham tak? Negara ini tidak boleh dibetulkan walaupun 50 tahun lagi kalau isu rasuah ni tidak dibentras hingga ke akar umbi. Faham tak? Adakah normal seorang ahli politik kaya-raya? Adakah itu normal? Aku tanya kau lah, kenapa kalau dia ahli politik je dia mesti kaya? Kenapa? Gaji dia berapa? Harta dia macam mana boleh jadi banyak macam tu? Betul tak? Jadi kita mempersoalkan perkara-perkara yang macam ini. Cuba fikir. Anak bekas Perdana Menteri, Perdana Menteri tu pun suam-suam kuku je, boleh bawa Ferrari. Dia kerja apa ni dia bawa Ferrari ni? Betul tak? Kita ni duduk kereta Porsche Cayenne lama je pun maintenance kadang-kadang dengar gerun macam jumpa hantu bila dengar repair kereta ni. Kalau rosak lah, tak rosak tak apa. Nak bawa pun sekali-sekala je bawa. Nak bawa selalu tak berani. Pasal apa? Ini kalau rosak dia tak sebut ratus ni, sebut ribu. Jadi kalau kita tengok kat sini, orang-orang politik ni dia bodoh-bodohkan rakyat. Apa keperluan menteri atau Perdana Menteri gaji mahal-mahal ni? Kenapa? Kau bekerja untuk rakyat, kau ambil bahagian kau mahal-mahal. Kenapa? Dalam keadaan rakyat susah. Kenapa? Adakah ini dinamakan nak bantu rakyat, nak tolong rakyat? Betul tak? Jadi fungsi kat sini terletak pada azam baki tu. SPRM tu nombor 1. Kalau kita tengok negara-negara luar, apa tindakan yang dia ambil berterhadap kes-kes rasuah? Apa dia buat? Hukuman dia sangat berat. Hukuman mati pun ada tau. Malahan kalau di China, kalau rasuah ni kena tangkap, peluru untuk tembak dia, hukum mati tu tembak. Peluru tu pun keluarga kena bayar. Bayangkan. Punyalah dia sangat serius tentang rasuah. Baru negara boleh maju. Kau tengok Singapura, negara sekangkang-kera kecil je, rasuah sangat minimum. Negara dia boleh maju. Aku kongsi pengalaman aku masa aku di Indonesia. Ya, kapal aku tu dia tak boleh nak masuk kat pelabuhan sebab pelabuhan tu kecil. Jadi ruang dia nak masuk tak ada, kena tunggu turn. So kapal terpaksa anchor kat tengah laut. Dan kapal yang tengah ada dekat pelabuhan tu, untuk dia nak punggah kargo dia, dia perlukan masa 1 minggu. 1 minggu aku anchor kat laut tu, berapa ribu nak bayar dekat port? 1 hari berapa nak bayar? Jadi aku ambil keputusan, panggil Port Harbour Master, duduk bincang dengan aku. Bermesyuaratlah kami di Coffee House Hotel. Aku pun minta tolong kat Port Harbour Master, tolong keluarkan kapal tu sekejap, sebab discharge kargo saya ambil masa sekitar setengah hari saja. Takkan saya nak tunggu lagi 2 minggu. Saya bayar port berapa? Memanglah apa yang pelabuhan dia dapat tu adalah sumber pendapatan negara, betul tak? Port Harbour Master tu datang, muka macam Abby Liu. Muka macam orang-orang alim dia datang. Bincang-bincang, belanja dia minum apa semua. Tanya kat dia, Pak, berapa mau bayar ni? Bil kopinya berapa mau bayar? Kau tahu berapa bayar? RM200 Malaysia saja bayar. Kapal sebesar tu boleh pelanting keluar daripada pelabuhan. Apa ni? Rasuah ni. Tahu tak negara dia rugi berapa banyak? Sebab tu aku cakap apa? Rasuah ni perosak negara. Rasuah ni perlu dibentras. Panglima tentera cakap, kami akan bentras kata-kata rasuah dalam Jabatan Angkatan Tentera ni. Tu nak tahu cerita? Tahun lepas aku bantai Kor Agama Angkatan Tentera tu, Kagat tu. Aku duk persoalkan dia. Hampir 8 bulan
Aku soal dia, aku duk bantai dia cukup-cukup. Tanya. Sampai tak senang duduk lah pengarah dia. Punggung dia sampai panas lah. Sampai satu datuk daripada jabatan dia ugut aku lah. Bagi tahu jebat, jangan sebut-sebut nama aku. Kalau sebut nama aku kutip dia lah. Lebih kurang gitulah ayat dia. Dia ingat aku ni apa? Bodoh macam dia kan? Tak cukup dengan itu, bila aku mempersoalkan, aku tak tahulah part mana yang dia panas sangat dalam aku mempersoalkan tu. Dia boleh hantar LOD bodoh kat aku. Tuntutan dia, mohon maaf dekat dia secara terbuka dan bayar dia 5 juta. Kepala bapak dia. Aku balas LOD dia, aku cakap apa? Saya tidak bersetuju dengan satu pun huruf dalam surat LOD ni. Jika tidak puas hati, jumpa di mahkamah. Tak ada hal. Sampai hari ni, satu saman pun dia tak hantar. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia hantar, kalau dia bodoh lah. Mau berlori-lori fail jabatan dia nak kena bawa pergi mahkamah. Aku hanya perlu buktikan satu saja kesilapan dalam jabatan dia. Walaupun aku ada banyak je kan. Baru ni aku mimpi PTD dapat bini angkat perempuan Filipina. Mimpilah kan. Tiba-tiba Panglima keluar, kita akan membenteras katil-katil di dalam jabatan tentera. Orang rakyat ni punya tengok engkau orang ni sampai boleh bawa dalam mimpi tau lakonan engkau orang ni. Bayangkan, kita tanya dia, macam mana geran 100,000 daripada jabatan kau boleh diberi kepada pegawai kanan jabatan kau? Ada laporan kat SPRM. Siasat tak? Tak siasat. Pasal apa tak siasat? Pasal dia core agama. Kepala bapak. Kalau kena kat agamawan ni, korang tengok kebanyakan kat Malaysia, kalau kena agamawan ni, kes apa? Kes yang bukan-bukan. Tahu tak? Mana ada siasat? Jadi, sebab tu kata negara ni tak usah sembang pasal ekonomi lah, pelabur lah, itulah ini. Tak payah sembang. Kita cerita pasal rasuah je cukup. Selagi rasuah tidak dibenteras, negara ni tak boleh maju punya. Confirm tak boleh punya. Saifuddin, Menteri Dalam Negeri, kena saman 670,000 lebih kurang lah. Kalau dia boleh bayar, kalau mana dia dapat duit? Betul tak? Papa Gomo bayar saman Anwar Ibrahim, tak silap aku 1 juta. Kena amla mah. Mana kau dapat duit bayar saman? Saifuddin kalau boleh bayar 670,000, SPRM boleh siasat mana kau dapat duit. Kau jadi menteri baru berapa hari? Betul tak? Siasat sumber pendapatan dia, berapa kos sara hidup dia, mesti boleh dapat jawapan mana kau dapat duit. Tapi dalam negara kita, rasuah ni seolah-olah macam nak dijadikan satu budaya yang normal lah. Normal lah orang politik kaya. Normal lah anak menteri kaya. Normal lah begitu dan begini. Normal lah. Satu scammer kena belasah, bini dia kena belasah sampai lebam mata. Kan? Scammer tu boleh cakap terang-terang dengan polis. Ya betul saya scammer, tapi apa hak dia nak buat keluarga saya macam ni? Nampak? Ni nama dia rasuah. Rasuah ni masalah. Tahu tak? Kita dengar kata kapet Masjid Mindef tu, kita dengar, kita pun tak tahu betul tak betul. Okey, kapet Masjid Mindef, kita dengar kata tukar kapet Masjid Mindef, satu masjid tu 6 juta claim dia. Kos dia 6 juta. Aku bawa lah kawan-kawan kontraktor 4-5 orang pergi semayang masjid tu. Lepas tu aku cakap apa? Korang diam-diam pergi tengok keseluruhan masjid ni, kalau nak tukar kapet baru berapa kos. 4 orang kontraktor datang, member aku datang jumpa aku, jebat kalau nak tukar kapet masjid ni 2 juta. Lebih kurang lah dia cakap. Nanti aku bagi quotation. Sebab dia orang ingat aku dapat job tukar kapet tu. Aku cakap aku dapat job tukar kapet masjid ni, so korang pergi buat quotation bagi kat aku. 2 juta je. Tapi claim kita dengar 6 juta. Perkara ini sepatutnya Azam Baki siasat. Kenapa tak siasat?
Tu Kementerian Pendidikan Fazlina tu buat bendera tu untuk budak sekolah. Berapa kos tu? Kenapa tiba-tiba nak buat bendera bubuh baju budak sekolah? Satu Malaysia ada berapa ramai? Berapa ratus ribu pelajar sekolah? Semua pakai benda tu. Okey, tak claim duit mak bapak, tapi claim duit kerajaan. Takkan benda tu free? Yang ni kena siasat. Kenapa kau buat macam ni dalam kerajaan, dalam keadaan negara ekonomi tak bagus, kerajaan menanggung kos, menanggung hutang apa semua, kau tambah lagi ke? Adakah itu satu keperluan? Sepatutnya apa yang perlu dia buat, masukkanlah yuran-yuran ke, permudahkan rakyat. Tengok kos-kos yang diperlukan oleh sekolah. Ini buat benda-benda yang optional tambahan. Ini contoh-contoh ni. Perdana Menteri duduk diam. Pasal apa? Oh, dia menteri aku. Ni di antara unsur-unsur rasuah. Faham? Jadi negara ni tak boleh dibetulkan. Satu korporal polis lah contohnya, kena tangkap masuk penjara 5 tahun. Dia mampu untuk bayar lawyer dekat 1 juta. Dan sepanjang dia duduk dalam tahanan, dia mampu menghabiskan duit hampir 500,000 pula untuk keselesaan dia di sudut makan, keperluan dia dalam tahanan. Mana dia dapat duit? Gaji dia berapa sebulan? Nampak ni? Yang ni SPRM tak siasat. Kerajaan ni kadang-kadang dia bodoh tau. Dia dah tahu benda tu boleh mendatangkan kos kepada dia. Bila dia tak ambil tindakan, dia biar je. Sudahnya bodoh-bodoh je kena bayar kat orang. Padahal orang tu semasa bekerja makan rasuah, songlap sana, kedengaran pula bila dia tanya, kita sembang siasat apa semua kan, sambil-sambil dengar kita rakam percakapan dia, video perbualan kita dengan dia apa semua. Dia kata apa? Oh, ini dulu Cina ni saya lepaskan dia kes senjata api. So sampai hari ni saya call dia, bila-bila masa je dia boleh bagi duit. Macam ni pun ada. Senjata api ni menyinga kita dengar. Bodoh ni, kalau dia lepaskan kes isak dadah tak apa lagi lah, boleh dengar lah. Senjata api ni dia melibatkan nyawa orang lain pula bahaya. Kalau senjata api tu digunakan untuk pergi buat jenayah, usahakan tembak orang, tembak polis pun boleh. Lepas dah. Macam ni punya kegiatan pun ada. Biasalah tu. Macam ni punya aktiviti boleh ada. Tak siasat. Sebab tu aku kata apa, dalam pejabat SPRM tu, dia tak ada intelijen ke? Dia tak ada ke orang yang memantau satu-satu kes, tengok bila orang ni buat macam ni, pergi tanya, pergi siasat macam mana dia boleh settle benda ni, macam mana? Tak ada. Dia tunggu benda depan hidung baru nak siasat, berbunyi baru nak siasat kan. Yang berjalan senyap ni apa pun tak. Contoh macam Kagat tu lah. Rakyat tanya lebih-lebih, hantar LOD. Dia ingat rakyat ni semua bodoh ke apa? Bila rakyat cabar suruh hantar saman, tak hantar. Dia hantar LOD tu nak gempak lah, nak menakut-nakut orang. Orang bodoh boleh lah takut. Orang cerdik, bijak, pandai, sejak dalam bentuk air mani macam aku ni, kau hantar LOD bodoh tu kena ludah je kak. Faham? Berani hantar LOD bermakna kau kena berani hantar saman. Tak berani lah hantar saman. Hantarlah saman. Berterak-terak kan kau punya fail jabatan nak kena bawa pergi mahkamah. Kau ingat aku ni bodoh sangat ke? So, negara ni hanya boleh dibetulkan apabila kita membenteras jenayah rasuah secara serius. Baru boleh betul negara ni. Tak payah cerita pasal formula, sistem ni semua tak ada gunanya. Rasuah bermaharajalela. Bocor pintu sepadan, rasuah. Berlaku aktiviti judi haram, rasuah. Betul tak? Dadah, rasuah. Ini semua ketirisan-ketirisan yang berlaku dalam pentadbiran kerajaan dalam negara. Sehingga tercetus perhimpunan. Investor tak nak datang negara kalau ada perhimpunan macam tu. Negara mana yang nak datang melabur kalau negara kau macam tu rakyat dia? Sikit-sikit merosot, kan aku buka kilang, lambat bayar gaji, merosot. Orang tak nak.
Faham? Contoh yang paling senang aku bagi untuk korang faham. Korang ada duit sekarang 10 juta. Cukup untuk nak buka kilang. Pergi buka dekat Palestin. Nak? Mampus tak nak? Confirm buka hari ni, besok bankrupt. Sama lah. Pelabur-pelabur luar negara ni, dia pening. Dia tengok satu-satu negara tu di sudut keselamatan, ketenteraman awam. Ni semua dia tengok, baru dia melabur. So Anwar Ibrahim, aku nak nasihatkan kau, jangan banyak sangat sembang tentang kita ada formula begini, kita akan buat begini, begitu untuk rakyat. Rasuah kau tak tengok? Kan? Berapa banyak isu rasuah aku cakap. SPRM tak siasat. Dia nak tunggu kita buat satu statement yang straightforward. Bila kita buat statement straightforward, kita kena saman. Kononnya fitnah lah, tuduh lah, apa semua. Tapi bila kita buat statement-statement yang berlapik, yang tidak mencenderung ke arah fitnah, cenderung ke arah lebih kepada bertanya. Yang ni dia kata, oh tak jelas. Dia nak suruh kita jelas. Engkau bukan menyiasat ke? Aku bukan menyiasat. Betul tak? Jadi bagi aku dalam isu macam ni, sebab tu aku gelak tengok orang politik ni, sembang bodoh-bodoh je. Negara ni takkan boleh maju kalau rasuah tidak benteras. Benteras betul-betul, hukuman dia berat. Kalau aku jadi menteri ataupun pengarah dalam SPRM, aku rasa aku pakai kereta api KTMB tu, aku pakai kereta api yang gerabak dia mungkin ada 20 untuk nak bawa golongan-golongan atasan yang mengamalkan budaya rasuah. Tak kira lama ke baru, tak kira. Orang lama tu pun kita siasat. Macam mana kau boleh berkaya macam ni? Macam mana kau boleh ada aset macam ni? Mana kau dapat duit? Setiap 50 sen aku siasat. Mana kau dapat duit? Jumlah begini. Mati kalau aku siasat macam tu. Jadi negara ni tak boleh betul nak siasat macam tu, nanti hilang sokongan menteri tu, menteri ni, datuk ni tak nak sponsor, tak nak support, tak nak sokong. Kau siasat aku. Betul tak? Jadi aku tak dapat jadi kerajaan, aku tak dapat jadi Perdana Menteri. So disebabkan aku nak jadi menteri, aku nak jadi kerajaan, okey lah. Kasih lepas lah ini orang. Macam ni lah. Faham tak rakyat Malaysia ni? So Tok Sadut seronok sangat dengar nyanyi-nyanyi. Selagi kedengaran rasuah, selagi kedengaran tangkapan rasuah, selagi engkau nampak ada penyelewengan dan ia berlaku tanpa tindakan, jangan harap negara ni akan maju. Datanglah Perdana Menteri berapa kali tukar pun, tak ada gunanya. Mereka hanya mengaut peluang, kesenangan hidup, keuntungan, kemudahan, kedudukan, kuasa, jawatan je, dengan menggunakan kebodohan kau.